Hukum faraid adalah satu kaedah pembahagian harta pusaka yang bukan ditetapkan oleh ulama, oleh mufti. Ianya ditetapkan oleh Allah sendiri. Tuan-tuan buka Quran, surah An-Nisa, ayat 11, 12 dan ayat 176. Allah Ta'ala sendiri letakkan. Dia meliputi pembagian harta dalam ayat-ayat itu kepada suami, isteri, ibu, bapa, anak, adik-beradik dan saudara yang lain. Kita ambil contoh. Katakanlah ambil ayat 11 surah An-Nisa. Ni ayatnya memang panjang betul. Allah tetapkan ibu dan bapa kita akan dapat 1/6 bahagian daripada harta hak kita tinggal. Mana tuan-tuan mati nanti, mak ayah dapat harta. Mak ayah dapat harta. Hak isteri jangan berdengki lah. Apa mak dapat pula? Dah, Allah yang letak gitu. Mak ayah dapat. Jangan berdengki pula.